Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati pensyarah bagi kursus EDUP 2132, Profesionalisme Keguruan, Puan Nur Fatimah binti Ahmad Tarmizi serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya Muhammad Norman Shah bin Hazman, pelajar program PDPP Sejarah 2025-2026. Pada video kali ini, saya ingin membentangkan satu topik yang sangat dekat dengan jiwa dan kerjaya kita, iaitu etika dan perundangan serta analisis isu-isu semasa berkaitan dengan profesyen perguruan. Tajuk ini bukanlah sekadar teori di atas kertas, tetapi ia adalah nadi yang membezakan antara seorang pengajar dan seorang pendidik yang sebenar. Sebagai panduan perbincangan kita selama 45 minit ini, terdapat 3 komponen utama yang akan kita kupas bersama. Yang pertama, kita akan menyegarkan kembali ingatan kita tentang konsep asas etika dan perundangan dalam pendidikan. Yang kedua pula, kita akan menyelami 3 isu panas ataupun isu semasa yang sering menggugat integriti profesyen ini. Yang pertama ialah isu gangguan seksual. Yang kedua pula ialah penyalahgunaan media sosial. Dan yang ketiga, isu rasuah. Akhir sekali, kita akan merumuskan implikasi serta peranan-peranan kita dalam menangani isu-isu tersebut. Seterusnya, saya akan menjelaskan sedikit berkaitan pengenalan etika dalam pendidikan. Secara mudahnya, perkataan etika ini berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang membawa maksud watak, sikap, adat atau cara hidup seseorang. Kalau kita merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa pula, etika ini adalah nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan kita. Menurut Institusi Integriti Malaysia pula meletakkan etika sebagai satu piawai ataupun standard tingkah laku yang wajib dipatuhi oleh kesemua guru di Malaysia. Perspektif Islam juga turut menekankan etika ini. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Melalui hadis ini, kita dapat lihat bahawa pembentukan akhlak merupakan satu asas kepada pendidikan. Namun begitu, dalam bilik darjah, apakah maksud etika ini? Dalam konteks kita sebagai pendidik, etika adalah satu kompas moral kita. Ia adalah prinsip dan standard tingkah laku yang membimbing kita setiap kali kita melangkah masuk ke pagar sekolah. Ia juga merupakan panduan apabila kita berdepan dengan murid, berbincang dengan ibu bapa dan apabila kita berurusan dengan rakan sejawat. Tanpa etika ini, profesyen ini akan hilang rohnya, kerana etika adalah satu usaha, satu pendekatan yang mengawal tingkah laku seseorang guru tersebut. Seterusnya, mengapakah etika ini sangat ditekankan? Tuan-tuan dan puan-puan, profesyen keguruan bukan sekadar kerja punch in dan punch out semata-mata, tetapi melalui profesyen ini juga kita akan menjadi satu role model terhadap murid-murid kita apabila di sekolah. Etika ini juga akan mendorong guru melaksanakan tugas dengan penuh bertanggungjawab, berdedikasi, amanah dan juga adil. Terdapat beberapa kepentingan mengapa etika ini wajib dihayati. Yang pertama sekali ialah memelihara martabat profesyen perguruan. Etika akan memastikan kita untuk tidak melakukan perkara yang memalukan gelaran cikgu. Kita akan lebih berhati-hati untuk menjaga perwatakan kita apabila berada di luar ataupun di mana-mana sahaja.
Seterusnya pula ialah melindungi kebajikan dan hak murid. Kita akan letakkan kebajikan dan keselamatan dan perkembangan murid di tempat yang tinggi tanpa mengira latar belakang mereka. Seterusnya pula ialah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ini penting kerana apabila guru beretika, ibu bapa tidak akan ragu-ragu untuk serahkan anak mereka kepada kita kerana guru telah menjadi orang yang sangat dipercayai oleh ibu bapa. Seterusnya ialah kepentingannya etika ialah membuat keputusan yang betul, di mana kita percaya bahawa seseorang guru itu dalam tugasan hariannya akan banyak dilema. Dengan adanya pengamalan etika ini, ia akan membantu kita dan mendorong kita untuk membuat satu keputusan ataupun jawapan yang betul. Seterusnya pula mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif, kondusif dan selamat. Ini kerana guru mempunyai satu perwatakan ataupun satu sikap yang baik yang akan mendorong suasana yang positif itu di sekolah. Dan pastinya akhir sekali ia akan menyokong hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang. Bagi memastikan guru mempunyai satu rujukan yang seragam, guru akan berpegang kepada Kod Etika Profesyen Perguruan Malaysia. Kod Etika Profesyen Perguruan Malaysia atau Tata Susila Profesyen Keguruan merupakan satu set panduan yang menggariskan tanggungjawab dan tingkah laku yang wajib diamalkan oleh semua yang bergelar guru di Malaysia. Kod ini dibahagikan kepada 4 tanggungjawab utama. Yang pertama, tanggungjawab terhadap murid. Sebagai seorang guru, kita mestilah mengutamakan keselamatan mereka. Seterusnya, kita juga harus bersikap adil dengan memberi layanan yang sama rata tanpa mengira latar belakang mereka. Kita juga harus menyimpan rahsia peribadi mereka sekiranya mereka berkongsi kepada kita tentang apa-apa perkara, kerana ini bagi memastikan kepercayaan mereka kepada kita tidak pernah lentur dan membentuk sasiah mereka. Ibarat pepatah Melayu, melentur buruh biarlah daripada rebungnya. Yang kedua pula ialah tanggungjawab terhadap ibu bapa. Guru wajib mewujudkan satu komunikasi profesional dua hala. Guru juga wajib jujur tentang perkembangan anak mereka tanpa menyimpan apa-apa di belakang mereka. Dan yang paling penting, guru harus menghormati rahsia keluarga mereka. Yang ketiga pula ialah tanggungjawab terhadap rakan sejawat. Kita, guru, tidak akan menjatuhkan maruah rakan sekerjanya. Sebaliknya, guru akan mengangkat rakannya dan sekaligus mendorong kepada persekitaran kerja yang positif. Dan yang keempat pula ialah tanggungjawab mereka terhadap masyarakat dan negara. Guru adalah ejen perpaduan. Sebagai seorang guru, kita mestilah menunjukkan contoh yang baik di luar sana dan sentiasa patuh kepada undang-undang kerana guru akan sentiasa dilihat sebagai contoh dan diikuti oleh semua masyarakat. Saya yakin bahawa tanggungjawab ini sukar untuk dilaksanakan, tetapi saya yakin dengan adanya tekad dan semangat yang tinggi dalam guru-guru, tanggungjawab tersebut dapat direalisasikan dan dapat dimanfaatkan oleh murid-murid di sekolah. Sekarang kita beralih pula kepada elemen yang mempunyai kaitan rapat dengan etika tersebut.
sehingga menjadikannya sesuatu yang wajib dipatuhi, iaitu perundangan. Perundangan adalah sistem akta dan peraturan yang mengawal kita. Dalam konteks pendidikan, perundangan menjadikan panduan kepada guru, murid dan institusi pendidikan bagi memastikan proses pendidikan yang dilaksanakan secara teratur, adil dan saksama. Kalau etika memberitahu kita apa yang betul untuk dilakukan, perundangan memberitahu kita apa yang mesti dilakukan dan apa hukumannya jika kita melanggarnya. Perundangan mempunyai kepentingan dalam sistem pendidikan. Mengapakah perundangan ini penting? Yang pertama ialah menjamin hak dan kebajikan murid. Hak murid dapat dijamin secara hitam putih, seperti hak mereka untuk selamat, hak untuk belajar tanpa sebarang diskriminasi. Yang kedua pula ialah menjadi panduan kepada guru dalam melaksanakan tanggungjawab. Apabila guru bertindak mengikut garis panduan ataupun SOP undang-undang, guru itu akan terselamat daripada fitnah ataupun saman yang dilakukan oleh mana-mana pihak, termasuklah ibu bapa, sekiranya terdapat insiden-insiden yang di luar jangka. Sebagai contoh, sekiranya guru-guru menghantar murid-muridnya untuk mewakili sukan di peringkat daerah, guru menggunakan SOP ataupun panduan yang ketat dengan menghantar mereka menggunakan van-van yang dihaskan sahaja. Dan sekiranya berlaku kemalangan, guru tidak akan dikenakan sebarang tindakan yang berat kerana guru telah pun mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ialah mengekalkan disiplin dan ketenteraman sekolah. Ini kerana perundangan dapat mengawal segala tindak tanduk bukan sahaja guru tetapi murid-murid di sekolah. Dan yang keempat pula, melindungi institusi pendidikan dan warga sekolah sekiranya terdapat sesuatu insiden yang dapat menjejaskan sekolah dan akan mencabul hak-hak sekolah tersebut. Jadi apa hubungannya antara etika dan perundangan? Etika dan perundangan saling melengkapi dalam memastikan profesionalisme keguruan sentiasa terjamin. Etika membimbing guru melakukan perkara yang betul dari sudut moral, manakala perundangan memastikan tindakan tersebut mematuhi undang-undang. Dalam pada itu juga, tindakannya juga akan sentiasa berlandaskan etika moral yang tinggi. Baiklah, teori sudah kita bincangkan. Kini kita beralih kepada realiti. Tuan-tuan dan puan-puan, perkembangan teknologi dan sosial hari ini sangat pantas dan sangat drastik. Guru pada tahun 2026 ini dilihat berdepan dengan cabaran yang getir yang tidak pernah dibayangkan oleh guru yang pernah bertugas 20 tahun lepas. Jadi, melalui video saya pada hari ini, saya akan mengupas 3 isu kritikal yang sedang merobek integriti profesi guru. Yang pertama ialah gangguan seksual di institusi pendidikan. Yang kedua ialah penyalahgunaan media sosial oleh guru. Dan yang ketiga ialah gejala rasuah yang berlaku di institusi pendidikan.
Seorang guru wanita didakwa di Mahkamah Session Seremban pada 20 Mei atas 5 pertuduhan melakukan amang seksual terhadap anak murid lelakinya berusia 14 tahun sejak tahun lalu. Tertuduh Nurul Ashikin Sultan Syahril, 42 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Siti Aisyah Abdul Rashid. Mengikut 3 pertuduhan yang dibacakan berasingan, tertuduh melakukan amang seksual fizikal terhadap mangsa yang mana tertuduh mempunyai hubungan amanah dengannya sebagai guru kelas. Perbuatan itu dilakukan di bawah pokok di hadapan Taman Apartmen Arwana Seremban 2 dan di sebuah rumah di Taman Nusa Intan antara 12 September 2025 hingga 7 April 2026. Berikutan itu tertuduh melakukan kesalahan di bawah Seksyen 14A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 Akta 792 dan dibaca bersama dengan Seksyen 16 Akta yang sama dan boleh dihukum di bawah peruntukan seksyen-seksyen itu. Bagi 2 lagi pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan amang seksual bukan fizikal terhadap mangsa sama masing-masing dengan cara menunjukkan gambar alat sulitnya melalui WhatsApp bagi tujuan seksual dan mendorong mangsa menghantar gambar sama antara 13 September 2025 hingga 10 April 2026 di sebuah bilik apartmen di Seremban 2. Mahkamah menetapkan jaminan RM25,000 bagi semua pertuduhan dengan 3 syarat tambahan dimohon oleh pihak pendakwaan. Sebentar tadi merupakan laporan berita mengenai gangguan seksual yang berlaku di sekolah dan dilakukan oleh seorang guru terhadap anak muridnya sendiri. Isu pertama yang sangat membimbangkan iaitu gangguan seksual di institusi pendidikan. Gangguan seksual merujuk kepada sebarang perlakuan yang berunsur seksual yang tidak diingini oleh mangsa sama ada secara lisan, fizikal, bukan lisan, malahan di alam maya iaitu secara digital. Perkara ini tidak boleh diterima kerana seorang guru mestilah menjaga tata sosialnya. Perlakuan ini boleh menimbulkan rasa malu, takut, terancam ataupun tidak selesa kepada mangsa. Mari kita lihat satu kes rujukan yang berlaku sekitar Mei 2026 di Seremban. Seorang guru wanita yang berusia 42 tahun telah didakwa di mahkamah atas 5 pertuduhan aman seksual terhadap pelajar lelakinya sendiri yang berusia 14 tahun. Kejadian berlaku di bawah pokok di rumah, malahan melibatkan penghantaran gambar tidak senonoh menerusi aplikasi WhatsApp. Bayangkan seorang pendidik yang sepatutnya menjadi pelindung bertukar menjadi pemangsa. Dari sudut etika, ini adalah kemuncak penyalahgunaan kuasa dan pencabulan maruah murid. Ia merupakan pelanggaran yang terang-terangan terhadap kod etika yang menggariskan guru mesti menjaga keselamatan murid. Dari sudut perundangan, kes ini jelas didakwa di bawah Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dan Kanun Keseksaan. Akta Kanak-Kanak 2001, Akta 611 juga menegaskan perlindungan kanak-kanak dari eksploitasi. Menurut psikologi pendidikan, keperluan keselamatan merupakan keperluan asas manusia. Saya ingin mengaitkan isu ini dengan hierarki keperluan Maslow. Abraham Maslow menjelaskan bahawa seorang hanya dapat mencapai potensi diri mereka apabila keperluan keselamatan dipenuhi. Jika murid berasa takut, terancam atau trauma akibat gangguan seksual, proses pembelajaran murid tersebut akan terganggu. Ini menunjukkan bahawa gangguan seksual bukan sekadar isu disiplin tetapi juga isu pendidikan. Di dalam Islam, menjaga maruah merupakan tuntutan agama. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70 bahawa manusia dimuliakan oleh Allah. Oleh itu, sebarang bentuk gangguan seksual merupakan pencabulan terhadap kemuliaan insan.
Lebih-lebih lagi apabila dilakukan oleh guru yang sepatutnya menjadi pelindung kepada murid. Gangguan seksual memberikan implikasi yang sangat merosakkan dan cadangan penyelesaian wajib dilaksanakan bagi mengatasi isu ini. Implikasinya kepada murid, murid akan mengalami trauma, kemurungan dan tekanan emosi akibat daripada gangguan seksual tersebut. Dalam pada masa juga, murid akan berasa hilangnya rasa selamat di sekolah dan penurunan motivasi serta prestasi akademik murid. Implikasi kepada guru pula, guru kerjayanya hancur dan disebabkan tindakan tata tertib dan perundangan. Seterusnya, implikasinya kepada institusi pendidikan, kehilangan kepercayaan kepada masyarakat dan dipandang serong. Penyelesaiannya, kita tidak boleh hanya bergantung kepada tindakan membuang kerja pelaku. Kita perlu mewujudkan saluran aduan yang betul-betul selamat untuk murid. Latihan profesionalisme berterusan juga wajar diberikan dan pihak sekolah wajib memantau hubungan luar tabi'i antara guru dan juga murid dengan lebih ketat. Perkembangan isu seorang guru yang didakwa menggunakan pelajarnya untuk mencipta kandungan di TikTok. Menterinya Fadlina Sidik menegaskan pihaknya akan mempertimbangkan langkah intervensi atau tindakan yang sewajarnya jika menerima aduan. Kita memantau perkara ini dari semasa ke semasa. Sebarang aduan kita minta kemukakan pada KPM. Apatah lagi kalau ia menjejaskan integriti dan etos kerja seorang guru lah, ya, yang maknanya tidak mendapat apa-apa kebenaran dan barangkali memberikan impak yang negatif kepada keseluruhan ekosistem pendidikan. Saya pantau perkara ini dengan ketat dan saya akan maklumkan dari semasa ke semasa apa tindakan sekiranya ada ataupun intervensi yang kita akan buat di peringkat KPM sekiranya ada aduan rasmi yang kita terima. Beberapa hari lalu terdapat rungutan di media sosial berkenaan seorang individu yang dikatakan seorang guru di sebuah sekolah swasta memuat naik sebuah video yang memaparkan dia menggeledah beg sekolah milik para pelajar sebagai kandungan atau konten di TikTok. Guru itu juga didakwa menjadikan para pelajar dan aktiviti hariannya bersama pelajar sebagai bahan untuk dimuat naik ke akaun TikToknya yang memiliki lebih 1 juta pengikut. Ia menimbulkan persoalan dan kebimbangan dalam kalangan netizen, terutama selepas beberapa komen kurang sopan yang ditujukan kepada pelajar ditemui pada video-video yang dimuat naik. Seterusnya, kita beralih kepada isu yang kedua, isu yang sangat popular di hujung jari kita pada hari ini, iaitu penyalahgunaan media sosial oleh guru. Media sosial ialah platform digital yang membolehkan pengguna berkomunikasi, berkongsi maklumat dan berinteraksi secara dalam talian. Sebagai contoh, Facebook, TikTok, IG, X dan juga WhatsApp. Definisi penyalahgunaan media sosial ialah tindakan menggunakan media sosial secara tidak beretika, tidak profesional atau melanggar peraturan perkhidmatan awam dan profesion perguruan. Sebagai seorang guru, guru mestilah mengawal penggunaan media sosial, lebih-lebih lagi apabila berada di kawasan sekolah dan terdapat murid-murid di sekelilingnya. Ini kerana penggunaan media sosial yang terlalu terdedah ataupun terlalu meluas ini akan menyebabkan ataupun mendorong kepada situasi yang tidak diingini berlaku. Sebagai contoh adalah kes-kes yang melibatkan jenayah seksual kanak-kanak dan juga pelanggaran hak ataupun privasi seseorang individu itu dan sekaligus mendorong kepada ketidakpuashatian di kalangan ibu bapa terhadap pendedahan ataupun penyebaran anak-anak mereka di sekolah. Guru-guru mestilah mengawal penggunaan aplikasi media sosial ini
dan hanya untuk diri mereka sendiri tanpa melibatkan anak-anak murid di sekolah. Pernahkah kita melihat guru merakam murid di dalam kelas semata-mata untuk dijadikan konten? Pada tahun 2023, ada satu kes besar di mana seorang guru dan konten kreator TikTok dikritik teruk kerana memuat naik video menyelongkar beg sekolah pelajarnya. Walaupun niatnya mungkin bergurau ataupun ingin berbuat baik, namun ia mengundang campur tangan Menteri Pendidikan dan aduan PIBG. Dari sudut etika, ini adalah pencabulan hak privasi murid kerana identiti murid didedahkan ke seluruh dunia tanpa kawalan. Ini kerana dunia digital ini bersifat tanpa sepadan. Guru telah mengutamakan populariti peribadi demi mendapatkan like dan views berbanding maruah anak muridnya sendiri. Dari sudut perundangan, kita ada akta, iaitu Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan Peraturan Pegawai Awam 1993. KPM sendiri telah mengeluarkan garis panduan ketat tentang penglibatan murid ini dalam media sosial. Ini bagi memastikan guru sentiasa berwaspada dan sentiasa ingat untuk tidak menggunakan anak murid mereka untuk dijadikan konten demi populariti media sosial sendiri. Seterusnya, kita lihat pula implikasi dan cadangan penyelesaian dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial dalam kalangan guru. Kita lihat yang pertama, implikasi kepada murid di mana berlakunya pendedahan maklumat peribadi, gangguan emosi dan psikologi serta hilang kepercayaan terhadap guru kerana murid berasa tidak yakin bahawa guru adalah tempat ataupun rumah yang selamat untuk mereka bersama. Yang kedua pula, implikasi kepada guru, kita lihat tindakan tata tertib dikenakan. Yang kedua, kehilangan kredibiliti dan reputasi profesional di mana masyarakat mula memandang rendah terhadap guru-guru disebabkan tindakan-tindakannya yang ingin mengejar publicity murahan dan menjejaskan peluang kenaikan pangkat dan kerjaya. Perkara ini juga turut memberi implikasi kepada institusi pendidikan di mana imej sekolah tercalar dan menjejaskan hubungan sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat kerana runtuhnya kepercayaan ibu bapa dan masyarakat ini terhadap sekolah itu dalam menjaga ataupun memastikan anak-anak mereka sentiasa dalam keadaan yang selamat. Cadangan terhadap penyelesaian ini antaranya ialah latihan literasi digital dan etika media sosial kepada guru di mana melalui latihan ini guru tahu cara sebenar menggunakan media sosial dengan etika-etika yang tertentu. Yang kedua pula, memperkukuhkan pemahaman tentang kod etika profesional perguruan supaya guru sentiasa jelas dan faham apa yang terkandung dalam kod etika dan perlu dipatuhi. Yang kedua ialah mematuhi garis panduan penggunaan media sosial penjawat awam dan mendapatkan kebenaran sebelum berkongsi maklumat atau gambar murid. Ini adalah sangat penting untuk menjaga privasi murid-murid tersebut dan memantau penggunaan media sosial dalam kalangan warga sekolah. Khususnya yang perlu dilakukan oleh pentadbir sekolah itu sendiri. Isu yang seterusnya yang perlu diambil perhatian ialah berkaitan dengan rasuah dan salah guna kuasa dalam institusi pendidikan. Rasuah merupakan satu perkara yang sangat jijik yang harus dijauhi oleh seseorang yang bergelar penjawat awam, lebih-lebih lagi seorang guru. Rasuah ini merujuk kepada pemberian, penerimaan atau permintaan suapan sebagai balasan
untuk mendapatkan sesuatu keperluan. Sopan boleh berbentuk wang, hadiah, perkhidmatan, jawatan atau apa-apa faedah lain yang menguntungkan kedua belah pihak. Penggunaan jawatan atau kedudukan untuk mendapatkan kepentingan peribadi atau memberikan kelebihan kepada pihak tertentu. Di sini kita lihat bahawa rasuah berlaku apabila seseorang itu memberikan sesuatu dan berharap dan penerima memperoleh apa yang diberikan dan pemberi mendapat manfaat daripada pemberian tersebut. Ini merupakan satu salah laku yang perlu dielakkan oleh seorang yang bergelar guru. Kajian kes semasa rasuah dan salah guna kuasa dalam institusi pendidikan, kita dapat lihat terdapat kes yang berlaku pada September 2005 di mana terdapat seorang guru besar di Selangor yang telah ditahan SPRM kerana menyeleweng dana Mai Kasih sebanyak RM16,500,000, dana yang sepatutnya diberikan untuk murid B40 yang susah untuk beli makanan dan keperluan belajar, tetapi telah diseleweng untuk kepentingan peribadi. Rasulullah SAW bersabda, pemberi rasuah dan penerima rasuah kedua-duanya dilaknat oleh Allah SWT. Hadis riwayat Abu Daud. Melalui hadis ini menunjukkan bahawa Islam memandang serius isu rasuah kerana ia mampu merosakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut etika, kita dapat lihat ini merupakan satu pengkhianatan yang terbesar terhadap amanah awam yang dilakukan oleh pemimpin sekolah yang tertinggi. Pemimpin sekolah sepatutnya menjadi nahkoda yang berintegriti, namun memilih untuk merompak hak murid yang miskin di sekolah. Dari sudut perundangan, kesalahan ini telah disabitkan di bawah Akta SPRM 2009, Akta 694 dan Seksyen 409 Kanun Keseksaan atas kesalahan pecah amanah oleh penjawat awam. Hukuman yang menantinya adalah penjara dan juga sebatan. Gejala rasuah ini telah mendatangkan implikasi yang sangat besar terhadap murid, guru dan juga institusi pendidikan sehingga cadangan penyelesaian wajib dilaksanakan. Kita dapat lihat implikasi kepada murid ialah menjejaskan keyakinan terhadap institusi pendidikan dan telah menjadi contoh negatif tentang nilai integriti di mana seharusnya guru ataupun seorang yang mempunyai jawatan tinggi menunjukkan role model kepada anak-anak muridnya, tetapi perkara ini telah berlaku sebaliknya dan seterusnya dia turut memberi implikasi kepada guru di mana guru mula hilang percaya, di mana masyarakat kurangnya memberi kepercayaan kepada guru dan di mana guru yang terlibat akan berdepan tindakan tata tertib dan undang-undang sekaligus menjejaskan kerjaya profesionalnya. Bagi institusi pendidikan pula, reputasi sekolah akan tercalar, menjejaskan keberkesanan pengurusan sekolah serta kehilangan kepercayaan pihak berkeperluan. Namun begitu, terdapat cadangan penyelesaian terhadap isu ini. Yang pertama ialah memperkukuhkan pendidikan integriti dan anti rasuah supaya guru-guru sentiasa peka terhadap amalan integriti dan menjauhkan diri daripada amalan rasuah. Yang kedua pula meningkatkan keterusan pengurusan keuangan sekolah di mana setelah penggunaan kewangan yang banyak, mungkin pihak sekolah boleh mengadakan laporan kewangan demi untuk menjelaskan apa-apa yang telah digunakan oleh wang daripada sekolah.
Seterusnya, menjalankan audit secara berkala, menggalakkan mekanisme pelaporan salah laku dan juga memperkasakan latihan etika dan profesionalisme. Isu-isu ini amat berat, tetapi sebagai seorang guru, kita tidak seharusnya berputus asa. Setiap entiti seharusnya memainkan peranan yang penting, bermula dengan guru itu sendiri. Guru adalah pemegang amanah dan perlu menjadi pelindung, bukan pemangsa, dan mesti menjadi teladan dan bukan menjadi pemusnah akhlak. Antara peranan guru dalam menangani isu-isu etika dan perundangan, yang pertama ialah sebagai pendidik dan teladan di mana guru mengamalkan nilai integriti, amanah dan profesional dalam setiap tindakan. Yang kedua pula, guru perlu menjadi contoh kepada murid dalam mematuhi etika dan peraturan. Ini kerana segala gerak-geri dan tingkah laku guru di sekolah akan menjadi ikutan murid-murid. Yang kedua ialah sebagai pelindung murid di mana guru harus memastikan keselamatan dan kebajikan murid sentiasa dipelihara. Ini adalah peranan yang sangat penting untuk menunjukkan bahawa sekolah adalah lokasi yang selamat untuk murid-murid dalam menuntut ilmu. Seterusnya pula, guru bertindak segera sekiranya berlaku gangguan seksual, buli atau salah laku. Guru atau mana-mana pihak yang terlibat dalam situasi ataupun gejala ini perlu diambil tindakan segera dan keras bagi mengelakkan perkara ini berlarutan sehingga hari-hari yang seterusnya. Seterusnya ialah sebagai pemegang amanah awam. Guru seharusnya menguruskan sumber dan kewangan sekolah secara telus tanpa menggunakan kewangan itu demi kepentingan peribadi. Dan yang kedua pula, mengelakkan sebarang bentuk rasuah, sabit, salah guna kuasa dan konflik berkepentingan. Guru seharusnya menjauhkan diri daripada rasuah kerana rasuah mampu merosakkan akhlak seseorang guru tersebut. Seterusnya, peranan sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia dan ibu bapa adalah sangat penting kerana melalui kerjasama ketiga-tiga badan ini dapat membentuk satu persekitaran sekolah yang selamat dan berkualiti. Antara peranan yang boleh dimainkan sekolah adalah menguatkuasakan kod etika profesion perguruan, menyediakan saluran aduan yang selamat dan berterusan dan serta berkesan, dan melaksanakan program kesedaran etika dan integriti. Melalui pihak kementerian pula boleh mengubah dan menguatkuasakan dasar serta garis panduan yang jelas. Selain itu, kementerian juga boleh memantau peraturan pematuhan etika dan perundangan dalam institusi pendidikan dan menyediakan latihan profesionalisme perguruan. Ibu bapa pula berperanan dalam memantau tingkah laku dan penggunaan teknologi oleh anak-anak, menjadikan kerjasama dengan pihak sekolah dalam menangani isu disiplin supaya isu disiplin ini dapat diselesaikan secara berkesan kerana melalui kerjasama ini wujudnya perkongsian dua hala berkaitan anak-anak antara ibu bapa dan guru. Seterusnya, menjadi rakan strategik dan membentuk sasiah dan nilai moral. Melalui kerjasama ini sangat penting kerana peranan-peranan yang dimainkan tidak akan mengurangkan jurang ataupun tidak akan ada ruang untuk isu-isu seperti gangguan seksual, rasuah dan penyalahgunaan media sosial berlaku di sekolah. Seterusnya, cadangan penambahbaikan sistem pendidikan di mana
Antara cadangannya adalah memperkokoh pendidikan, etika dan integriti dengan memperluaskan program kesedaran berkaitan etika, anti rasuah dan profesionalisme. Ini adalah sangat penting supaya guru-guru ataupun bakal guru sentiasa mempunyai kesedaran bahawa gejala-gejala ini adalah tidak sepatutnya dilakukan dan amat bertentangan sebagai norma seorang guru. Yang kedua pula, meningkatkan penguatkuasaan peraturan. Ini memastikan tindakan tegas dikenakan terhadap pelanggaran etika dan perundangan, khususnya kepada sesiapa yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, dan juga boleh dijadikan iktibar oleh guru-guru yang lain. Samping itu juga memperkokohkan sistem pemantauan di mana menambah baik mekanisme audit, pemantapan dan pelaporan salah laku. Ini bagi memastikan tidak berlakunya ketirisan, khususnya dalam aspek keuangan. Selain itu, memperkasakan latihan profesional guru di mana menjadikan kursus berkaitan etika, undang-undang, pendidikan dan pengurusan risiko, dan mengukuhkan kerjasama komuniti. Ini melalui peningkatan penglibatan ibu bapa, masyarakat dan agensi luar dalam menangani isu pendidikan. Ini kerana guru merupakan jabatan antara masyarakat, guru dan juga sekolah. Melalui kerjasama ini berlakunya bertukar pandangan, idea dan fikiran dalam menangani apa-apa isu, khususnya berkaitan anak-anak mereka sendiri. Kesimpulannya, etika dan perundangan merupakan asas dalam memastikan sistem pendidikan berfungsi secara berkesan dan berintegriti. Isu gangguan seksual, penyalahgunaan media sosial dan rasuah di dalam pendidikan menunjukkan bahawa cabaran pendidikan masa kini semakin kompleks. Setiap isu memberi kesan kepada murid, guru dan institusi pendidikan sekiranya tidak ditangani dengan sewajarnya. Semua pihak perlu memainkan peranan secara bersama-sama dalam memupuk budaya integriti, accountability dan profesionalisme. Selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan RPM 2026 hingga 2035 dan aspirasi Malaysia Madani, sistem pendidikan yang beretika dan mematuhi perundangan mampu melahirkan insan yang seimbang, berakhlak mulia dan bertanggungjawab kepada masyarakat dan negara. Pendidikan yang berkualiti bukan sahaja bergantung kepada kecemerlangan akademik tetapi juga kepada penghayatan etika dan pematuhan terhadap perundangan. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.